Ada komen tanya macam mana daging akikah sampai kepada penerima. Sini saya ceritakan mudah je. Okey, kalau untuk orang ibu bapa kat luar sana yang tak tahu macam mana nak buat akikah anak tu kan, korang daftar je dengan Kolam Kita Farm, kita akan uruskan dari segi pemilihan, penyembelihan, pembungkusan, kita potong lapas semualah siap. Sampai ke pembungkusan pun kita boleh buat. Tapi ada yang tanya macam mana nak agihkan tu kan. Boleh juga, Kola boleh uruskan juga. Kita hantarlah kepada rumah anak yatim ataupun kepada rumah-rumah yang memerlukan. Ada juga yang tanya, boleh tak nak buat siap memasak sekali sebab ada yang nak buat majlis akikah ataupun ada yang nak sedekah yang dah siap masak sekali. Boleh, kita ada package masakan. Ada 4 masakan yang kami tawarkan which is kari, kuzi, kurma dan juga masak hitam lah. Tapi kalau ada yang nak buat kambing golek, lagilah seronok, jangan lupa ajak tau. Okey, kambing golek pun sebenarnya kita ada juga buat. So tak jadi masalah pun, korang tak payah fikir apa-apa dah. Ibu bapa kat luar sana tak payah fikir apa dah. Daftar je akikah dengan kita uruskan semuanya. Jangan risau, okey? So, mana ibu bapa yang dah melahirkan cahaya mata tu, nak raikan permatamu tu, jom daftar akikah dengan kita sekarang, okey?